jiwa yang telah disentuh. Kan sekarang ni kalau korang jauh kan, kalau kalian jauh untuk datang ke Bukhara kan, dekat PBAKL ni korang boleh tekan beg kuning kan. Korang boleh tekan beg kuning dan dapatkan buku yang tengah viral sekarang ni dekat TikTok kan, yang tengah viral sekarang ni dekat TikTok. InsyaAllah tuan-tuan, akak-akak, abang-abang, mudah-mudahan memberi manfaat kepada para pembaca kan, untuk lebih dekat, untuk lebih faham tentang Al-Quran. Kan, sebab apa? Sebab misi kami 1 juta jiwa baca dan celik Al-Quran bukan hanya kita pandai baca, tapi kita nak mereka faham dan hayati apa yang mereka baca tu. Kan, kalau macam kita selalu baca kan, kita selalu baca tapi tak faham. InsyaAllah dengan adanya buku di sebalik 114 nama-nama surah ni, mudah-mudahan dapat membantu sahabat-sahabat di luar sana untuk lebih dekatkan diri dengan Al-Quran ni kan. Kan mungkin setiap orang aim dia berbeza-beza kan. Mungkin setiap orang aim dia berbeza-beza kan. Aim dia berbeza-beza. Jadi mungkin ada di antara kita yang memang dah hafal Al-Quran kan, dah hafal Al-Quran, tapi ada yang memang tak faham kan. Baca Al-Quran, dia baca setiap hari kan, dia baca setiap hari, tapi dia tak faham apa yang dia baca kan. Jadi ada orang tu dia dah baca, dia dah boleh baca kan, tapi dia tak faham. Jadi apa salahnya kalau kita upgrade kan, dengan dapatkan buku yang tengah viral ni kan, untuk lebih dekatkan diri kepada Al-Quran kan. InsyaAllah tak rugi pun kalau kita belanjakan sedikit harta kita ke jalan Allah ni kan, untuk kita lebih dekatkan diri kita dengan Al-Quran kan.